Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Fast Relief Ramadan ke Yemen hari ini insyaAllah akan berlepas 23 Februari 2025. Doakan misi ini selamat sampai dan kita dapat membantu saudara kita di bumi Yemen. Pengembaraan kali ini bermula dengan penerbangan daripada KLIA Kuala Lumpur International Airport yang akan menuju ke Kahirah, Mesir, dan kami akan transit di Abu Dhabi untuk beberapa jam bagi meneruskan perjalanan ke Kahirah, yang jumlah perjalanan tersebut mengambil masa lebih kurang 10 jam insya-Allah. Perjalanan yang sangat meletihkan, lepas duduk lama atas kapal terbang, dan alhamdulillah mudah-mudahan perjalanan ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dah sampai di lapangan terbang Abu Dhabi, lapangan terbang yang sangat hebat, sangat cantik, Masya Allah, sangat indah sekali, dipenuhi dengan ramai penumpang-penumpang yang transit bersama-sama dengan kami. Kita baru sampai Abu Dhabi. Apa ni, airport, baru sampai airport Abu Dhabi. Transit ke Kairo. Kemudian ke Kairo lah. Ke Kairo. 1 jam. InsyaAllah kita rehat kat sini tu. Alhamdulillah, kami telah sampai di Kahirah, Mesir. Perjalanan yang memenatkan, 7 jam ke Abu Dhabi. Kemudian daripada Abu Dhabi ke sini 4 jam. Alhamdulillah akan transit 2 malam di Kahirah, Mesir, sebelum berlepas ke negara Yaman untuk misi kemanusiaan Ramadan ke Yemen, insyaAllah. Doakan. InsyaAllah selepas 12 jam perjalanan. Jauh berjalan, dah tentulah perut rasa lapar. Alhamdulillah kita dijemput oleh orang tempatan di sini. Orang yang tinggal di sini menjamu kami dengan teh limau panas dan juga burung merpati yang disumbat dengan nasi di dalamnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai santapan berat, kami menuju ke kedai jus buah-buahan. Pelbagai jus buah-buahan di sekitar sini. Ada avokado, ada jus delima, ada jus pisang, nanas, mango, limau, dan pelbagai jus-jus buah-buahan tempatan. Alhamdulillah, sangat menyegarkan. Alhamdulillah. Setelah seharian perjalanan, kami tiba di tempat penginapan untuk merehatkan diri buat seketika bagi meneruskan perjalanan pada hari esok, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang kedua. Pandangan dari atas bangunan tempat penginapan kami, Masya Allah, view bandar Kahirah yang sangat indah di pagi hari, tak kala matahari sedang memancarkan sinarnya di pagi hari ini. Alhamdulillah.
panas. Kembung. InsyaAllah. Roti tepuk-tepuk roti. Kena mak. Cik Zul dah kena tembak. ما في مشكلة. وطنية عادي. طالبية ولا كل شيء ما في مشكلة. Boleh kita beli chai. Hari ni kita makan. Panggil apa nama ni? Tom Mia. Batatis. Sana? Chai berseri. Chai Misri. Sedap. Cari ke mana? Kita cari kedai. Alhamdulillah. لازم شاي قبل السفر. يا معلم. خلاص جبنا شاي. لذت. جبنا 4. Nampak tak apa tu? Dari jauh kita nampak satu bucu yang tajam berada di atas. Itulah piramid. Kita akan pergi tengok piramid lagi, insya-Allah. Mari bersama-sama dengan kita. Kita tempat ni kubur pekerja yang bina piramid. Jadi banyak TV Cina apa semua main sini. Main semayang. Buat kajian dekat situ kan. Dia lah kata kira kubur ni kubur pekerja hak bina Jangan. Okey. Mula-mula Pak Acik ni nak bawa kita pergi tengok piramid dari tempat yang memang turis ramai lah kan, tempat yang crowded, tempat yang banyak parking, kereta banyak, orang pun ramai, nak masuk pun kena bayar mula-mula lah. Tapi lepas ni nanti kita tengok ya. Kalau tadi tempat nak ambil gambar ke apa yang crowded kan, ni kita punya driver masuk kok celah-celah kampung. Parking ni spot memang cantik punya spot lah. Kita boleh ambil gambar sesuka hati. Tak ada orang, kereta pun tak ada. Tourist guide ni bagus punya. Very good tourist guide. Very good to go tourist guide. Sila makan. Sila makan. Bismillah. Dia bawa mai tempat yang tak ada orang. Kalau tadi ramai kan kat tempat tadi. Ni tak ada orang, kita boleh bergambar sesuka hati. Serigala apa dah. Masya-Allah. Destinasi seterusnya ialah kami menziarahi makam Imam Laith bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, seorang imam, seorang ulama yang hidup sezaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ni yang pelopor mazhab Maliki. Imam Laith ni seorang ulama di zaman Imam Malik, tapi beliau dia tak ada kitab, tak ada mazhab, tapi seorang yang sangat alim lah di zaman beliau, dan juga menjadi rujukan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, imam yang menjadi mazhab kita di Nusantara ni. Al-Fatihah. Dia Bahrul Ain. Bahrul Ain, lautan ilmu ya. kami sekolah kami Bahrul Ulum. Lagi luar. Ain.
Imam Syafi'i. Dulu orang ada jarak orang kubur makanan Atas jalan tu. Di kawasan makam ni juga terdapat satu pusat pameran yang mengumpulkan pameran-pameran berkenaan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalamnya juga ada permainan-permainan untuk anak-anak bagi memberikan pengajaran kepada anak-anak sebagai sumber pembelajaran kepada anak-anak dalam menanamkan minat kepada ilmu Islam. Masjid Imam Syafi'i. Ini makam Imam Syafi'i. Masjid Amr Al-As adalah destinasi seterusnya kami. Masjid ni selalu masjid di Kahirah ni, Mesir ni, dan ia dinamakan sempena nama seorang komander Muslim, komander Islam bernama Amr Al-As. Dan masjid ini asalnya dibina pada tahun 641 Masihi sebagai pusat ibu kota Mesir yang baru diasaskan. Dan struktur asal adalah masjid pertama yang pernah dibina di Mesir dan salah satu yang pertama di Afrika. Selama 600 tahun, masjid itu juga merupakan pusat pengajian Islam yang penting sehingga Masjid Al-Azhar di Muiz Kahirah Islam menggantikannya. Melalui abad ke-20, ia adalah masjid keempat terbesar di dunia Islam. Baru lepas solat Zuhur jamak dengan asar di Masjid Amr Al-As, masjid yang ketua di Mesir, masjid yang ketua di Mesir. Ini oleh sahabat Nabi Amr Al-As. Lepas ni kita ronda-ronda pekan Kahirah, ronda-ronda naik kereta, ronda-ronda jalan kaki. Lepas ni kita akan melawat ke universiti yang tertua di dunia, iaitu Universiti Al-Azhar Mesir dan juga Masjid Al-Azhar yang menjadi pusat pengajian yang sangat penting di rantau ini. Zakiyah ni Azhar ni. Zakiyah Azhar. Betul. Ni ada signboard ni. Universiti Al-Azhar ni. Kubah ni. Jamiatul Azhar tu. Jamiatul Azhar. Oh ni kelas syariah ni. Kelas syariah ni. Itu Dewan. Tadi doktor tadi. Saya salah ni, Ustaz Aiman. Lalunya lepas Azhar. Kuliah syariah. Kuliah syariah. Sekarang berada di hadapan Universiti Al-Azhar, Sautul Azhar.
kita sedang menuju ke Masjid Al-Azhar. Menuju ke pasar Nabi. Kiri. Destinasi seterusnya adalah Pasar Al-Hasan. Ya ini Masya Allah, kalau orang yang suka membeli belah di Bandar Kahirah ni, macam-macam ada jual. Pakaian, baju, seluar, cenderahati, cendera mata, macam-macam dia jual kat sini. Setia duit je, macam-macam ada. Aktiviti penutup hari ini adalah di Masjid Al-Hasan, dan insya-Allah kita habis aktiviti hari ini, sambung esok pula. Kini kita berada di Airport Kairo untuk perjalanan seterusnya ke Yaman. Alhamdulillah, selepas 3 ke 4 jam perjalanan dari Kahirah, kami tibalah ke Sayun International Airport, Yaman. Alhamdulillah, sesampainya kami di sini, alhamdulillah kami rasa cuaca tu taklah sesejuk macam kita Kahirah semalam kan. Jadi kami pun cubalah, sini agak panas sikit lah. Kami pun carilah ruang macam mana nak buka baju sejuk yang tebal ni. Allah Akbar. Lepas check out semua barang-barang, kami pun keluar daripada airport untuk naik kenderaan yang disediakan oleh pihak NGO kat sini. Sambil tu ambil gambar-gambar sikit. Driver kami namanya Muhammad, seorang yang sangat ceria, menjemput kami di airport dan membawa kami ke pusat Al-Wusulul Insani, satu NGO yang diketuai oleh Ustaz Munir. Ustaz Munir yang mana ni? Ustaz Munir yang ni yang tengah layan sembang-sembang dengan kami. Alhamdulillah kita disambut dengan baik, dijamu dengan nasi kambing. Alhamdulillah. Ini pejabatnya, Human Access ataupun dalam bahasa Arab Al-Wusul Insani.
Alhamdulillah, satu NGO yang menerima NGO dari luar untuk membantu kami menyelaraskan sumber-sumber kewangan yang kita kutip di Malaysia untuk kita salurkan kepada pelarian-pelarian yang ada di kem-kem pelarian di Yaman. Habis makan, kita menuju ke hotel Sayun Hotel yang berada tidak jauh daripada pejabat NGO tadi, untuk kami rehat setelah beberapa jam perjalanan yang memakan masa yang agak lama dan juga memakan tenaga yang tidak kurang. Jadi masuk untuk berehat lah, insya-Allah.